Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 22 hari bulan 11. Okey, kita tengok aktiviti hari ini. Rumput kita dah naik. Okey. Ni lah kerja kita bila berada dekat kebun. Okey. Apa pun yang hari ini aktiviti kita nak potong rumput. Sebab aktiviti ini aktiviti rutin lah, sepatutnya 2 bulan sekali. So far kita akan potong rumput. Kan. Kita dah potong rumput tu, kita akan mula bersihkanlah kawasan-kawasan. Sebab apa? Kawasan kita memang kena bersih tanpa gunakan racun. Jadi kita akan bersihkan dah. Okay, ni pokok kopi kami. Okay, ni buah kopi. Kan? Tu pun dah keluar kopi. Alhamdulillah. Sana pun dah keluar kopi. Settle semua pokok. Oh, sana tu tinggal satu batang lagi belum keluar kopi. Maksudnya 60 pokok. Semua pokok dah keluarkan buah kopi. Yang ni pun dah keluar buah kopi belum? Itu dia dah keluar buah kopi. Dia dah keluar dah tu. Nampak? Alhamdulillah. Amin. Tercapai juga 60 pokok kita punya pokok kopi. Alhamdulillah, syukur. Satu pencapaian yang baik untuk saya dekat dalam Kelolok Park ni. Okey. Pencapaian baik sebenarnya bukan untuk kita nak mencipta sesuatu, tak. Untuk kepuasan. Kepuasan kita sebab kopi nampak. Kopi kan. Okey. Penuh satu dahan. Satu dahan bang, kecil je dahan dia. Tapi dahan dia liat dia boleh tampung lebih kurang dalam 2 kilo. Kalau ikut pokok kopi ni dia boleh tampung dalam 2,5 kilo hingga 3 kilo satu dahan kecil ni. Ni kalau timbang ni. Satu ilmu baru kan. Ni kopi. Buah kopi dah nampak. Cantik. Sofa cantik. Memang cantik. Alhamdulillah. Ni buah kopi yang kita memang agresif lah. Ni lebih kurang dalam sekilo lah. Ni sekilo. Sekilo ni Okey. Ini kita nak bersihkan kawasan ni lah. Okey, kita bersihkan je. Sebab tu aktiviti kita bila kita bersihkan, kita akan dapat kawasan yang baik, cantik kan. Mudah lah untuk kita nak tengok aktiviti-aktiviti peladangan Kelolok kita. Dan bersama kita boleh tengok pokok-pokok yang kita tanam ni semuanya akan naik dengan baik. Saya nak tanam kopi sini. So far kita akan tanam kopi situ. Kopi kita akan tanam kopi situ. Kopi, sana tu kopi. Okey. Kita akan masukkan kopi sampai so far kita nak jadikan dalam 150 ke 200 pokok kalau boleh masuk. Saya dah kira calculation dah. Memang boleh masuk. Kita akan masukkan kopi kat tepi tu. Ni semua kopi. Ni pun kopi balik. Ni kopi 1, kopi 2, kopi 3. Okey, ni kopi 4. Dia ada 4. Ada 4. Satu 4. Ni kopi balik ni. Ni semua kopi balik ni. Kopi. Ni akan masuk kopi. Ni akan masuk kopi. Kopi. Total dalam 100 pokok lagi. Kita akan masuk 100 pokok lagi. Terima kasih. Okey, jom kita akan tunjuk selepas aktiviti selepas. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit video pendek untuk kita memberi penerangan tentang Peraturan Makanan tahun 1985 yang akan diaktifkan pada 1 Mac 2026. Di mana dalam Peraturan Makanan tahun 1985 di bawah 130A. Okey, definisi madu hari ini telah pun kita mendapatkan penjelasan tentang definisi madu lebah kelulut. Dan di mana hari ini definisi madu lebah kelulut adalah gula. Seperti biasa juga gula semula jadi yang dihasilkan daripada perut lebah kelulut. Ingat lain daripada perut lebah kelulut yang disimpan di dalam kantung iaitu serumen. Dia tak sama dengan lebah tak sama. Kelulut disimpan dalam kantung lebah kelulut. Okey, dan itu yang definisi dia. Dan part the best untuk Peraturan tahun 1985 ini di bawah Akta Makanan telah pun menyatakan bahawa kandungan air di dalam madu lebah kelulut perlu disetarakan dengan kadarnya 22% ke bawah. Yang tu yang pertama. Yang keduanya mesti memiliki gula trihalulus. Teng. Trihalulus minimum adalah 6% daripada 100 gram madu. Okey. Dan yang ketiga, dalam pelabelan untuk madu lebah kelulut pada tahun 2026
madu lebah kelulut yang telah pun dehydrated atau yang telah pun dikurangkan air, kandungan airnya 22%, baru boleh menggunakan labeling madu kelulut di bawah Akta Makanan tahun 1985 dan Peraturan Makanan tahun 1983 dan Peraturan Makanan tahun 1985. Dan di sini saya nak ingatkan tuan-tuan, KPDN HCP boleh mengambil tindakan kepada tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang tidak mengurunkan kadar air di dalam madu lebah kelulut untuk jaminan kepada pengguna. Akan diambil tindakan. Jadi berhati-hati untuk tahun 2026. Peringatan ini jelas daripada kami, daripada Gabungan Persatuan Usahawan Lebah Kelulut Malaysia, sebagai penjelasan untuk menjaga penggunaan madu lebah kelulut di dalam pasaran yang lebih luas dan lebih global nanti, insya-Allah. Daripada kami, Nizam Power. Bye-bye. Alhamdulillah, hari ni kita dah mesir rumput untuk pokok kopi. Dah bersih dah buah pokok kopi semua. Okey, alhamdulillah. Ni kita punya pokok kopi kan. Buah pun dah ni. Ni buah dia. Okey, cantik kan? Cantik. Okey, cantik buah kopi kita. Okey, alhamdulillah kita dah potong rumput. Ada sikit lagi tu. Mesir rumput kita dah, dia punya mata tu dah patah. Bukan mata dia, boleh tempat ikat tali tu. Ada sikit lagi tapi nanti esok sambung lah. Okey, ni dah bersih kan. Bau kopi kena bersih lah. Okey. Kenapa saya kena potong pucuk? Dia orang tanya saya kena potong pucuk ni. Okey. Sebenarnya nak tambahkan dia punya dahan. Sebab kopi ni dia berbuah dekat dahan. Orang semua tak faham kenapa saya kena buang pucuk. Saya buang pucuk ni nak tambah dahan. Bila dia keluar pucuk, dia akan keluar dahan baru. Ni contoh dia keluar dahan baru. Ni dia keluar dahan baru. Ni dahan baru, nampak ni. Dahan baru. Ni dahan baru. Okay, ada 3, 4. Ni kalau ada 4 dahan, saya akan dapat lagi 5 dahan baru. Saya akan tambah lagi lah buah. Okey, macam ni saya pun dah potong. Ni saya dah potong 3 kali ke 2 kali, saya tak ingat. First saya potong, dia keluar dahan. Saya dah besar ni baru potong dahan atas lah. Okey, bila dahan atas tu keluar, nampak dia keluar dahan. Okay, nampak saya dapat lagi dahan 2. 1, 2. Okey, nanti saya buang dulu lah. Saya nak bagi dia naik. Okay, sini ada 1 dahan lagi. Ni 1 dahan, 3 dahan. Itulah sebab dia. Ni semua benda diajar oleh guru lah, bukan saya buat suka-suka tak. Okey. Jadi maksudnya kalau kira kita ada berapa dahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. 8 dahan utama, 9, 10. 10 dahan, 11 dahan. 11 dahan utama. Dalam setiap dahan utama dia akan ada keluar satu lagi dahan-dahan baru. Okey, nampak ni 1, 2, 3, 4. Nanti dia naik lah. Dia akan jadi dia mengembang lah. Cantik ada kembang tu, memang cantik. Dah jadi tak jadi toke ni pula. Okey, apa yang saya nak buat sekarang ni? Okey, ni benda yang saya dah. Dia saya tu saya dapat dah. Kalau pokok macam ni, okey, pokok macam ni dah cantik kan? Dia total ada berapa dahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Part dia sebenarnya saya nak kena potong dahan ni, sebab potong dahan kat sini. Ni saya potong dahan sini lagi baik. Okey. Okey, tu saya dah potong dahan, nampak jadi nanti dia keluarlah dahan baru. 1, 2 dia keluarkan 1 dahan lagi kan. Bila dapat 2 dahan dia kembang. Okay, setiap pokok ni dia akan kembang lah. Dia akan mengembang Pokok kopi ni bersifat dia akan mengembang. Jadi sebab tu jarak dia kena jaga. Jarak dia kena jaga ni. Jarak dia kadang berapa kaki saya tak ingat ni. 5 kaki macam ni jarak dia. Nanti dia kembang. Bila kembang dia banyak-banyak. Makin dia kembang, cukup cahaya, dia akan cukup dia akan buah dengan melebat. Dia penting kena cukup cahaya lah. Sebab kata sifu saya, Biostar Resources, dia kena sekurang-kurangnya ada 70% cahaya turun. Tapi ini saya ada rakan-rakan lah, teman datang. Mana dia? Mat, balik lah Mat. Tu. Ni. Okay, saya nak sulam lagi kurang dalam 40 pokok lah ni. Ni dah semua dah tanda ni, insya-Allah. Okey, terima kasih.